Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha bi aisarahuma ma lam yakun isman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi tak diberi pilih dua perkara melainkan baginda pilih yang paling mudah selagi mana ia tidak berdosa. Sehingga kan apabila baginda mendengar cerita ada tu imam yang baca panjang sampai anak makmum di belakang merungut susah, baginda menyebut ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum ma shalla bin nas fayujis fa inna fihimul kabiru wad dha'ifu wa dhal hajah. Fa inna fihim al kabira wad dha'ifa wa dhal hajah. Kata Nabi SAW, wahai manusia, di kalangan kamu ada yang menyebabkan orang lari daripada agama. Sesiapa yang jadi imam, maka hendaklah dia mudah ringkaskan, kerana di belakangnya ada orang tua. Fa inna fihim al-kabira wad-dha'ifa, ada orang tua, ada orang dhaif, wa dzal hajah, dan ada orang yang ada hajat tertentu. Ini tu utama masjid yang tepi lebuh raya ini masalah. Dia tahu pagi Jumaat kampung dia memang selalu baca surah Sajdah. Dia tahu semua makmum ni berhenti dengan bas nanti 2-3 minit nak jalan, dia bantainya dua-dua surah tu. Tak khusyuk hamba Allah ni, potong dia imam. Kadang-kadang orang tolak dia jadi imam di lebuh raya, masa itulah nak tunjuk kepakaran dia di kampung dia. Ini yang bawa orang boleh tahu aku tu imam. Saya orang belakang tu semua tak tahu dia siapa. Dia baca surah yang betul-betul panjang. Dia tak faham di belakang tu macam-macam orang tunggu, ada yang pas nak jalan, ada apa, orang musafir. Kata Nabi, inna minkum munaffirin, di kalangan kamu ada orang yang nak bagi orang lari pada agama. Bila kes ini dibawa kepada Nabi, kerana ada sahabat yang apabila Muaz bila jadi imam, dia panjangkan sehingga sahabat tu potong solat dia. Dia kata, Muaz kata dia munafik innaka munafiq, semua kau munafik. Marah dia, tak jadi kerja. Bila kata dia munafik, tak jadi pergi kerja, dia patah balik. Jumpa Nabi, dia kata Muaz sudah tu munafik. Pasal Nabi panggil Muaz kata dia potong aku tu imam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku satu orang semayang tak boleh panjang, sebab aku lepas semayang aku nak pergi ambil tamar. Aku suka datang kerja aku awal. Muaz baca panjang. Nabi kata, afattanun anta ya Muaz? Muaz, engkau nak jadikan orang lari pada agama? Ya akhi, Rasulullah mudah. Kita kadang-kadang yang itu ditekankan, no. Tapi solat kifiat, solat secara Nabi tak ditekankan pula. Bagaimana solat itu mesti ikut cara Nabi, takbirnya itu lebih mustahab. Melainkan solat tu sunat, seperti tarawih atau qiyam Ramadan, maka orang kita tahu semua orang peruntukkan masa, maka dibaca panjang. Tapi tidaklah terlalu pendek. Nabi pun solat fajar bacaannya agak panjang juga, berdasarkan kepada keadaan makmum di belakangnya. Juga demikian solat Isya, tak bolehlah setengah masjid tu tiap-tiap pagi wadduha je, itu pun tak jalan ke, mestilah diluaskan. Namun hendaklah dijaga keadaan makmum. Waktu solat kadang-kadang berbeza. Sekarang ni dia lewat hampir 6.30 baru solat, sedangkan kita tahu orang 6.45 bergerak ke tempat kerja. Imam mesti tahu, mesti ada sensitif dia kepada persekitaran dia, terutama kawasan-kawasan yang kita tahu kebanyakan anak makmum datang pun berseluar baju semua tight in, dia memang nak pergi kerja. Maka tu imam pun baca. Apatah lagi dengan satu kepercayaan orang Melayu, lepas solat mesti baca doa dengan imam. Lagi tu imam tak bangkit, tak baca doa, tak boleh. Dia kata kalau bangkit munafik, tak ada. Rasulullah selepas solat dia pusing menghadap makmumnya. Kadang-kadang baginda bangun terus. Al-Imam Syafi'i dalam menyebut hal ini, sehingga Imam Syafi'i menyebut tidak suka zikir kuat selepas daripada solat. Dan setiap orang hajatnya berbeza-beza. Kadang-kadang baginda bangun terus, kadang-kadang baginda tunggu sekejap baginda zikir.
dan boleh bagi makmum untuk pergi dahulu sebelum imam ataupun bangun sama imam. Tak pernah pun ada mesti makmum berwirid dan berzikir sama dengan imam, tak ada. Setengah orang dia percaya lah kena zikir main imam lah, bangkit tak boleh pula. Dan ini semua mesti dibetulkan kepahaman-kepahaman.